Roll. 148 tu hanya cukup makan. Nampak maksud saya? Ketua Pembangkang kata cukup makan 148 tu. Halo, dalam parlimen ada 222 orang. Betul? Separuh pada tu ada 111. Betul? Majoriti mudah adalah 112, 113 dan ke atas. Betul? Tetapi 2/3 adalah 148. Saya ulang, 148 bermaksud, wahai Ketua Pembangkang yang low kelas ini, untuk meluluskan rang undang-undang perlukan 2/3. Nampak? So, itu bukan cukup-cukup makan, itu dah capai 2/3. Yang cukup-cukup makan waktu zaman Perikatan Nasional. Sebab mereka tak dapat 2/3. Betul? Dan mereka memerlukan pembangkang pada waktu itu untuk dapatkan 2/3. So sebenarnya Hamzah Zainudin sedang mengimbau balik kenangan waktu mereka jadi kerajaan yang hanya dapat majoriti mudah dan tak capai 2/3. Nampak? Dan konon-konon pula mereka kata mereka berkecuali. Nampak sangat mereka tu pengkhianat negara kerana rang undang-undang perkhidmatan parlimen ini memberikan kuasa penuh kepada parlimen. Nampak? Bukan kepada kerajaan. No, tapi kepada parlimen. Termasuk mereka menolak kuasa yang nak diberikan kepada parlimen. Nampak? Sebab itu saya katakan mereka ini pengkhianat negara. Dan mereka tak layak untuk sebut tentang reformasi parlimen kerana mereka menolak reformasi parlimen yang dibuat oleh kerajaan Madani. Betul? Kekalah 57 itu kononnya berkecuali tapi sebenarnya mereka pengkhianat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.